Dalam video kali ni, kita nak bercakap pasal filem Gila-Gila Pengantin Popular. Okey, filem ni merupakan filem ketiga dalam franchise Gila-Gila Pengantin. Sebelum ni ada Gila-Gila Pengantin, lepas tu Gila-Gila Pengantin Remaja, which is very iconic. Dan kemudiannya yang terakhir, Gila-Gila Pengantin Popular. Okey, ini adalah satu filem yang bagi aku agak totally tukar. Okey, kalau hampa tengok filem pertama dengan filem kedua, still ada vibe tu lagi. Tapi dalam filem ni aku nampak yang the writing itself dia dah pergi jauh. Dia dah pergi jauh menyimpang, tapi dia still tinggalkanlah sedikit vibe filem-filem Gila Pengantin Remaja dan Gila-Gila Pengantin popular. Bukan, Gila-Gila Pengantin dan Gila-Gila Pengantin Remaja. Okey, tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Gila-Gila Pengantin Popular ini, kita intro. By the way, aku hanya review ini sekadar untuk kongsikan pengalaman aku menonton filem ini di tahun 2026. Kalau siapa yang suka tapi tiba-tiba kata, tak payah review ke apa ke, lantar. I just want to share. Okay, sebab filem adalah satu benda yang harus diceritakan setiap tahun. Kalau tak, orang akan lupa. Okay, so Gila-Gila Pengantin Popular mengambil kisah ketika itulah, zaman itu kita terkenal dengan Akademi Fantasia, program-program reality TV and so on. So the idea is based on that. Macam mana seorang gadis kampung terpilih untuk join satu reality TV, kemudiannya end up terjebak dengan konflik dunia selebriti. So dalam filem ni watak utama Saiful Apek, okay, dan perempuan ni aku lupa nama. Dia adalah daripada AF lah kan. Jatuh cinta pula dengan watak Norman Hakim. Lepas tu si Era Fazira ni ada plan untuk dapatkan balik apa semua. So macam the movie itself lack of comedy. Tak macam dua filem yang sebelum ni yang lebih kepada komedi. Ada Les Sekinchan yang bagi aku adalah satu watak yang ikonik gila, terkenal dalam filem Gila-Gila Pengantin dan juga Gila-Gila Pengantin Remaja. So bila filem ni tak bawa Les Sekinchan masuk dalam filem ni, the vibe is totally different. Dia macam kita tengok filem-filem romantik, tapi ada komedi-komedi yang dibawa oleh Afrin Shauqi sedikit, Era Fazira sikit, Nora Danish sikit. Tapi dia macam kurang lah. Macam missing something, sebab satu filem ni keluar daripada original template of Gila-Gila Pengantin. Aku tak tahu, mungkin waktu ni konsep asal Gila-Gila Pengantin tu nak dibuang ke apa ke, nak totally tukar ke apa, aku tak pasti. Tetapi movie Gila-Gila Pengantin Popular adalah movie yang bagi aku agak kurang menyengat, disebabkan oleh the format itself dah ditukar totally. Kan? So aku dah tonton filem Gila-Gila Pengantin, Gila-Gila Pengantin Remaja, walaupun dua-dua ni cerita dia different, pelakon sahaja sama, tapi still ada vibe tu, vibe Gila-Gila Pengantin tu. Tapi dalam filem ni dia tak Gila-Gila Pengantin sangat pun, sebab cerita dia tu tak begitu pasal pengantin. Dia lebih kepada dunia populariti, misi untuk dapatkan awet balik, awet apek ni kan. So macam tak begitu fresh lah, tak begitu sesuai dengan tajuk Gila-Gila Pengantin tu. So aku rasa ini adalah movie yang bagi aku agak kurang impactful dalam franchise Gila-Gila Pengantin, dan ini adalah satu yang bagi aku agak disappointing. But aku faham ketika itu bila dia orang nak buat franchise ni, of course lah ada benda-benda yang nak diubah, nak dibuat baru, nak diseriuskan itu ni. Mungkin dia orang decide untuk buat Gila-Gila Pengantin ni sebab movie yang sebelum ni kan dah lawak-lawak apa semua kan, pasal orang yang ada orang yang fobia itu fobia ini kan. Dalam filem Gila-Gila Pengantin Remaja, watak Afrin Shauqi fobia dekat gelap. Dalam filem pertama watak Norman Hakim tak silap, fobia dekat pelamin jatuh apa semua. So dalam filem ni benda tak ada, it's kind of kosong. Dah lah Les Sekinchan tak ada, elemen-elemen Gila-Gila Pengantin yang 1-2 pun dah tak ada. It's kind of new template.
yang bagi aku agak menunggang lah filem Gila-Gila Pengantin itu sendiri. Dan it's kind of disappointing lah untuk aku. Untuk pengalaman aku menonton sekarang lah, tahun 2026. Kan, aku tak tahulah ketika dulu filem ni reviewnya negatif atau positif, but yeah, aku menonton filem ni 2026. Selepas menonton dua filem sebelum ni, this movie is kind of tak berapa nak sedap lah. Kan? So itu je lah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Gila-Gila Pengantin popular. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.